Benda ini tahun lepas saya dah cerita. Kalau UMNO pergi Solo, itu adalah optimum pada Anwar Ibrahim. Sebab apa? Saya tak rasa mereka akan pergi Solo. Saya rasa bila dekat-dekat pilihan raya esok, dia tahu kalau dia pergi Solo, mereka akan berhadapan dengan PAS dan berhadapan dengan UMNO di kawasan-kawasan Melayu. Tapi kalau Bersatu pergi tanpa PAS masa PRU 16, saya tak tahu mereka boleh maintain ke tak jumlah kursi mereka. Okey, saya nak bagi tahu kalau Bersatu masuk PH, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam mana? Macam yang berlaku di Sabah. Sebab itu Barisan Nasional UMNO kalah teruk di Sabah. Tadi saya berhenti di satu kawasan, makan, minum. Saya tanya abang tu, ni cerita betul tuan-tuan. Saya tanya abang macam mana sekarang ni. Dia duduk di kawasan PH. Ahli Parlimen dia PH. Pada Tan Sri Muhyiddin ni, saya minta lah, saya mohon lah. Dalam live ni saya nak cakap yang menonton, saya mohon supaya ada satu senario yang pergi pilihan raya. Satu senario adalah tuan-tuan pergi Solo pilihan raya, Bersatu dengan IPR pun pergi Solo pilihan raya, AMDAP pun katanya nak pergi Solo pilihan raya, lepas tu PH lawan 3 parti-parti Melayu ni. So dia PH dengan DAP, dengan Amanah, dengan PKR. Parti-parti Melayu pecah 3 tuan-tuan. So tuan-tuan rasa Anwar menang ke kalah? Dia dah pecahkan kita 3. Itu yang dia nak. Dia pecah kita 3, dia pergi. Dan kalau UMNO nak pergi Solo, dia setuju saja saya rasa. Benda ini tahun lepas saya dah cerita. Kalau UMNO pergi Solo, itu adalah optimum pada Anwar Ibrahim. Sebab apa? Dia suruh AMDAP, UMNO pecah undi. Dan pada masa yang sama, dia tak payah pening-pening kepala untuk UMNO berunding dengan PKR dengan Amanah untuk kursi-kursi Melayu, betul tak? So dia tak ada pening kepala, tugas AMDAP, Zahid Hamidi bawa UMNO pergi Solo, cuma tugas awak pecah undi aja. Bila pecah undi, mereka dapat enough kursi untuk mereka menang. Itu dia nak racik-racikkan kita tuan-tuan. Padahal kalau kita bersatu padu 3 parti, awal-awal siap-siap berunding 120 kursi kita boleh menang dan membentuk kerajaan. Ini yang saya kata. Option kedua, senario kedua adalah begini, PAS boleh pergi Solo. Tuan-tuan rasa Bersatu boleh pergi Solo ke tidak? Saya tak tahu. Tapi ikhlas saya kata, ini saya punya pandangan lah. Saya tak rasa mereka akan pergi Solo. Saya rasa bila dekat-dekat pilihan raya esok, dia tahu kalau dia pergi Solo, mereka akan berhadapan dengan PAS dan berhadapan dengan UMNO di kawasan-kawasan Melayu. So, tuan-tuan rasa kalau PAS dan UMNO lawan Bersatu di satu kawasan, siapa yang tuan-tuan rasa susah untuk menang, tuan-tuan? Antara 3 parti ini. Tuan-tuan jawablah sendiri. Kalau saya cakap, ada orang kecil hati. PAS dah lama, UMNO dah lama, Bersatu baru. Kalau awak masuk lawan 3 parti ini di kawasan Melayu, awak pun tahu keputusan dia bagaimana, betul tak? Itu saya nak cakap. So, saya tahu mereka pun bukan bodoh. Mereka pun cerdik. Dia kira sekarang mereka ada 31 kursi yang dulu dia menang. Keluar 6, tinggal berapa? Tinggal 25. So, jumlah kursi Bersatu dengan UMNO sekarang sama, 25. UMNO 26. Tambah lagi 1, 26 lah. Bersatu pun lebih kurang itu jumlah kursi. Tapi kalau Bersatu pergi tanpa PAS masa PRU 16, saya tak tahu mereka boleh maintain ke tak jumlah kursi mereka. So bila mereka kira-kira, saya rasa last mereka tak pergi Solo, tapi mereka masuk PH. Itu satu senario. Betul ke tidak? Kena tanya mereka lah. Tapi itu adalah senario. Okey, saya nak bagi tahu kalau Bersatu masuk PH, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan lawan dia. Di 31 kursi yang dia menang. Pasal dia bersama tuan-tuan itu. Pasal dia dengan Perikatan Nasional 3 kursi ni. Tuan-tuan nak ambil balik tak kursi ni, tuan-tuan? Tak. Bergaduh lagi kita kat situ. So outcome dia macam mana? Walaupun pada ketika itu, dia bersama PH, mungkin dia rasa undi Cina atau undi bukan Melayu boleh support dia. Tapi di kawasan-kawasan Melayu, saya tak pasti. Dan bukan itu saja.
Mereka semua nak pergi Solo macam UMNO cakap. Tetapi dia nak pergi Solo tetapi runding kursi siap-siap. Ini Solo betul ke Solo olok-olok? Tidaklah. Ini bukan Solo betul, ini Solo tipu-tipu. Sebelum pergi pilihan raya dah runding kursi siap-siap. Tapi pergi pilihan raya bawa bendera sendiri. Ini Solo pada logo aja. Macam yang berlaku di Sabah. Sebab itu Barisan Nasional UMNO kalah teruk di Sabah. Dia kata dia pergi Solo, tapi rakyat tahu ini bukan Solo. Menang 6 kursi saja di Sabah. So PRU ini, dia pergi begitu. Barisan Nasional pergi Solo olok-olok. Bersatu, kalau nak pergi Solo olok-olok pun macam itu. Tapi awal-awal runding kursi dalam PH. Sebelum dia pergi pilihan raya, dia kena runding kursi dengan PH. Bersatu, kalau awak masuk PH ataupun bekerjasama dengan PH, walaupun awak kata Solo olok-olok, apa yang akan berlaku? Satu, awak kena runding kursi. Awak pun tahu dengan amanah dengan PKR. Dan awak kena runding kursi dengan UMNO. So last tuan, Persatu cuma boleh bertanding the outcome yang di Hope 31 kursi yang dia menang dulu. UMNO 26 kursi yang dia menang itu, campur MCA, MIC mungkin berapa? 30 kursi. Dan kursi-kursi lain itu PKR amanah maintain. Campur kursi-kursi yang di Kedah, 4 tuan-tuan ni. Kelantan, Terengganu. Itu tuan-tuan rasa mereka ini bila masuk dia boleh menang ke tak? Mereka pun tahu susah. UMNO boleh bertanding banyak kursi. Bersatu boleh bertanding banyak kursi. Tetapi dia akan bagi awak bertanding di Kedah, Kelantan, Terengganu. Anak menang mereka di situ. So chances mereka di kursi sedia ada pun mereka akan goyang. So, sebab itu saya nak cakap kepada pemimpin-pemimpin, satu, awak kira betul-betul lah. Saya cakap macam ni sebab saya tak nak Perikatan Nasional pecah. Saya dah ada pengalaman dulu Muafakat Nasional pecah. Bila Muafakat Nasional pecah, saya antara yang paling marah, tuan-tuan. Sebab kita dah usahakan penyatuan tu sikit lagi sekali pecah. Sekarang ni Perikatan Nasional, kita dah usahakan sepatutnya pecah. Saya nak 3 parti ni, kita pertama pergi dapat 120 kursi. Dan kepada parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional yang pergi mesyuarat itu IPR, kawan-kawan saya juga, MIP, Gerakan, Berjasa dan sebagainya. Berjasa tu Melayu lah. MIPP mostly bukan Melayu dan Gerakan pun bukan Melayu. Saya nak cakap begini, kalau kamu pergi Solo, nombor 1, undi Melayu pun kamu tak dapat, undi bukan Melayu pun kamu tak dapat. So macam mana nak dapat kursi? 1. Nombor 2, kalau kamu pergi dengan PH, kamu boleh dapat ke kursi, nak runding kursi dengan PH ni? Boleh ke tak, tuan-tuan? Saya tak rasa. So apakah optimum kepada parti-parti komponen MIPP dengan Gerakan ni? Pergi dengan PAS. Kita bertanding di kawasan-kawasan Melayu. Bertanding di kawasan Melayu, kita dapat sokongan orang-orang Melayu. In fact, parti-parti komponen ni pun boleh menang dengan sokongan orang Melayu dan kita bentuk kerajaan. Lepas itu kita bincang kemudian lah. Sekarang ni bergaduh-bergaduh sebab persoalan siapa nak jadi pengurusi Perikatan Nasional. Sebabnya, siapa yang jadi pengurusi Perikatan Nasional akan jadi Perdana Menteri. Sebab itu daripada awal saya cakap, bagi je lepas jadi Perdana Menteri dan pengurusi Perikatan Nasional. Sebab kalau Bersatu jadi calon Perdana Menteri, susah untuk orang, macam saya cakap tadi, orang UMNO dia akan undi untuk terima. Dan bila orang UMNO yang 80% ini, mereka tunggu saja. Mereka tunggu perkembangan, tuan-tuan. Ini berjuta-juta ni, 80%. UMNO ada 3.5 juta ahli. 80% daripada 3.5 juta itu, tuan-tuan, 2.8 juta ahli. 3.5 juta ahli. 20% aja sokong UMNO, AMDAP ni. 20% ialah 700,000. 2.8 juta ahli UMNO dah tak sokong mereka dah. So kalau tuan-tuan, kita kuat, Perikatan Nasional tak pecah, kita boleh tarik balik 2.8 juta
dalam tempoh 2 tahun nanti tuan-tuan jadi kerajaan. Sebab itu saya nak cakap pada Tan Sri Muhyiddin ni, saya minta lah, saya mohon lah. Dalam live ni saya nak cakap yang menonton, saya mohon supaya Tan Sri Muhyiddin berbesar hatilah. Berilah laluan kepada PAS untuk menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Untuk perpaduan orang-orang Melayu, betul tuan-tuan? Sebab Tan Sri, kalau kita nak perpaduan Melayu, PAS saja yang boleh buat sekarang ni. Saya tak rasa Bersatu boleh. Sebab Bersatu tengah bergaduh dengan UMNO daripada lama. UMNO tak boleh jadi pembangkang tuan-tuan. PRU16, Tuan-tuan Perikatan Nasional, walaupun UMNO tak join lah masa PRU16 ni katakan. Tapi tuan-tuan bersatu dengan PAS pergi PRU16. InsyaAllah ditakdirkan oleh Allah SWT, tuan-tuan menang. Menang besar di kursi Barisan Melayu. Sebab orang-orang Melayu memang dah menyampah dengan Anwar Ibrahim ni, dengan DAP ni. Tadi saya berhenti di satu kawasan, makan, minum. Saya tanya abang tu, ni cerita betul tuan-tuan. Saya tanya bang macam mana sekarang ni. Dia duduk di kawasan PH. Ahli Parlimen dia PH. Dia kata kali ni, dia bukan orang politik. Saya saja tanya. Dia kata kali ni tukar, dia kata. Saya kata kenapa awak nak tukar? Tukar kepada siapa? Dia kata Perikatan Nasional. Kenapa nak tukar pada Perikatan Nasional? Dia kata sekarang ni dah melebih-lebih sangat, nak cakap. Ni bukan ayat saya, ayat orang biasa. Dia kata dah melebih-lebih sangat. So kalau tuan-tuan kita minta bagi laluan, berbesar hati bagi laluan kepada PAS, pergi pilihan raya. InsyaAllah tuan-tuan menang PRU16. Lepas tu tuan-tuan rasa UMNO akan jadi pembangkang ke? Join tuan-tuan. Join. Itulah formula dia. Tuan-tuan pergi. Tuan-tuan pergi PAS. Sebab dia always rasa dia kuat. Sebelum pilihan raya, dia tak akan sertai mana-mana gabungan. Mungkin dia akan pergi solo je. Sebab dia rasa dia kuat. Lepas pilihan raya, baru dia tunduk sikit. Kalau dia kalah banyak kursi. Sama PRU15 itu pun betul. Betul tak? PRU14 pun sama. So kali ni, tuan-tuan pergi. Kita pergi pilihan raya tuan-tuan. Kita menang di kawasan Melayu. Lepas tu kita kalahkan mereka esok. UMNO tak boleh jadi pembangkang. Bila dia tak boleh jadi pembangkang, nanti dia join kita. Masa itulah saya rasa kita ada perpaduan Melayu dan kita boleh daripada situ kita boleh satukan 3 parti ini dan lepas itu kita boleh menyatukan gaya Malaysia. Itu saja formula dia tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan berpecah sekarang, ia bergantung juga kepada keputusan Tan Sri Muhyiddin lah. Tan Sri, saya tahu Tan Sri banyak penasihat-penasihat. Orang ini cakap itu, orang ini cakap itu, tapi ia terpulang kepada Tan Sri lah. Saya tahu Tan Sri juga mahu orang Melayu. Pandangan saya, secara rendah hati saya bagi pandangan ini kepada Tan Sri bahawa kalau kita nak menyatukan orang Melayu, pada kali ini berilah peluang kepada PAS untuk menerajui Perikatan Nasional dan bagi PAS untuk membuat keputusan siapa untuk menerajui Perikatan Nasional sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Setuju tuan-tuan? Apa-apa berlaku tak apa, saya akan sokong tuan-tuan, saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan sebab saya nak PAS jadi Perdana Menteri tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Solo ke, tuan-tuan apa ke, kita akan turun lagi ke Padang tuan-tuan. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, kita akan menang tuan-tuan sebab saya tak rasa Allah SWT akan bagi negara ini diperintah oleh DAP dengan lama tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Sebab dia bagi peluang sekejap untuk dia tunjuklah barangkali kepada rakyat. Tetapi kita kena ikhtiar lah.